juruterbang Malaysia berdepan hukuman mati selepas didakwa seludup 26 kg di Indonesia. Tapi yang paling buat meremang bukan 26 kg tu, tapi satu botol kecil dalam beg tangan dia. Jom kita masuk ke sisi gelap kes seludup yang memalukan Malaysia. 29 Julai 2026, penerbangan MH727 dari Kuala Lumpur baru je mendarat di Soekarno-Hatta, Jakarta. Seorang pembantu juruterbang berumur 39 tahun keluar dari balai ketibaan terus menuju ke laluan khas kru penerbangan. Laluan pantas yang selalunya kru macam dia ni boleh lepas dengan mudah je. Tapi malam tu Custom Indonesia dah pasang mata. Ini bukan pemeriksaan rawak tau. Ini memang hasil rizikan. Bagasi dia masuk je mesin X-ray. Terus nampak ada imej yang tak kena. Dia terus diarah masuk bilik pemeriksaan. Bawah timbunan pakaian dalam beg tu ada 70,114 biji pil ecstasy. Nilai pasaran dianggarkan 45 juta ringgit tau. Tapi ni belum sampai part yang paling gila lagi. Petugas jumpa satu botol kecil bekas baby oil dalam beg dia. Dalam botol tu ada air kencing. Air kencing dia sendiri yang dia memang dah tampung awal-awal sebelum dia mula ambil. Sebabnya kalau syarikat penerbangan buat ujian mengejut, dia dah ada stok urin bersih untuk tipu ujian tu. Ketua custom kat sana siap komen. Dia kata lelaki ni memang player dan dah biasa buat kerja ni. Tapi malam tu botol tu tak sempat diguna. Dia diuji terus dan keputusannya positif 3 jenis sekaligus, syab, dan kok. Dan bila polis Malaysia korek balik pergerakan dia, baru terbongkar betapa terancang gila semua ni. Menurut siasatan awal, dia ambil bekalan dari sebuah apartmen kat Ampang, buat early check-in bagasi kat KLIA awal pagi, tinggalkan beg tu kat situ, terbang ke Kota Kinabalu balik semula petang dan baru berlepas ke Jakarta malamnya. Dan 26 kg tu boleh lepas mesin pengimbas KLIA. Macam tu je weh. Pihak security sahkan tiada satu pun imej mencurigakan dikesan. Sekarang ni polis dah kenal pasti ada seorang staf beruniform kat KLIA yang bertugas dalam prosedur saringan tu. Setakat ni belum ditahan, cuma akan dirakam percakapan. Upah yang dijanjikan RM50,000 dan menurut pengakuan awal dia sendiri, ni bukan kali pertama dia buat. Tapi ni yang ramai terlepas pandang. Beberapa jam sebelum dia ditahan, dia yang pegang kokpit pesawat tu dalam keadaan positif 3 jenis bawa lebih kurang 170 orang penumpang yang masing-masing cuma nak balik jumpa keluarga dengan selamat. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Kalau malam tu Custom Indonesia tak pasang mata, korang rasa dah berapa banyak kali benda ni lepas sebelum ni?